Bukan, itu formula kita nak kira margin. Kalau nak kira harga pula macam mana? Kalau kira harga macam yang biasa kita tengok lah. Untuk satu produk. Contohnya produk ni kita dapat kos RM10. Kita jual RM50. So kos produk adalah RM10 daripada RM50, 20%. Kemudian kita buat iklan pula kos iklan nak dapatkan satu jualan RM10. 50 tolak 10 tolak 10 tinggal RM30. Okey, ada untung. Postage customer tanggung. Okey, maknanya kita ada untung RM30. Okey, kat situ dah sampai kat situ. Maknanya setiap jualan kita ada gross profit. Yang ini pula daripada business punya fokus. Jadi kita kena tahu overhead kita berapa sebulan. Bila kita tahu overhead kita sebulan, kalau kita belum ada overhead, kita agak-agak je. Kalau bisnes kita dalam full swing ataupun standard normal beroperasi, berapa sepatutnya kita kena tanggung office, ada staff, ada ni berapa. Buat je simulasi. So, kita akan dapat angka overhead tu.